Aduh, ya Allah. Okay guys, Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Okay, kepada yang baru sampai, nama aku Syafiq dan setelah sekian lama aku tak membuat video YouTube, dan hari ni aku kembali dengan video YouTube dan makan-makan dan ya, macam cakap modus pelandi aku burger je. Okay, hari ni kita akan makan burger. Okay, ni adalah menu, orang cakap menu yang paling mudah lah kan, menu yang paling mudah dan paling senang lah nak didapati di area-area korang dan area-area aku lah. Okay, so hari ni aku beli dua burger. Burger Benjo dan burger Benjo. Okay, so kepada korang, teruskan menonton video aku yang tak seberapa ni. Okay, sebab aku pun baru nak start balik, baru nak build balik aku punya momentum untuk buat video YouTube. Okay, so kepada korang yang nak join, nak follow aku punya journey, okay, nak tahu aku punya ya dari bawah sampai aku nanti akan buat video mukbang yang tak tahu, ataupun video travel yang orang cakap best, subscribe lah video aku. Okay, so aku tak nak basa-basi, okay, let's go, kita teruskan video makan-makan kita pada hari ini. Dan video orang cakap video apa ni, orang cakap tak nak buka tu apa kalau ni nak buka dah apa, buka. Aku tak ingat lah. Astaghfirullahalazim. Benda review, bukan review. Satu lagi. Review. Buka. Kalau buka ni, orang cakap apa? Buka lah. Apa nama? Aku lupa lah. Dan tak lupa juga aku mukbang bersama air Milo yang aku buat sendiri. Okay, Bismillah. Saya rasa dulu. Memang padu. Walaupun simple. Okay, let's go. Tak nak cakap banyak-banyak. Aku pun dah lupa ayat apa yang aku nak cari tadi. So, kita buka lah dan kita review macam mana bentuk dia. Okay guys. Burger Benjo hari ni aku beli Burger Benjo 2. Sebab aku memang suka telur. Sebab dia adalah salah satu, orang cakap, sumber protein lah. Kalau aku ni bersukan, main gym, memang aku perlukan protein lah macam telur. Tapi daging pun okey. Kalau yang suka main gym pun okey lah kalau makan daging. Daging okey. Okay guys, let's go. Bismillah. Not bad. Juicy. Burger dia dah sejuk sikit lah. Sebab tadi aku set up kamera semua kan, mic semua. Dia sejuk sikit tapi okey. Tak sejuk sangat, tak panas sangat, okey. Masuk. Walaupun bawang dia besar. Aku ni bukan peminat bawang sangat. Tapi apa yang aku boleh komen, bawang dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Sedap lah makan. Dia burger dia punya bawang tu besar. Jadi kalau budak-budak yang jenis tak suka bawang, dia memang reject lah bawang tu. Memang terbuang ni. Tapi macam burger ni yang aku beli ni, tukang buat burger dia memang pandai lah.
Dia mungkin dia jenis yang faham cita rasa pelanggan dia. Jadi dia buat yang tak tebal sangat, tak nipis sangat, tak besar sangat, tak kecil sangat. Gitu. Dan dia punya telur pun aku tengok juicy lah, tak terlampau masak, tak terlampau kering, juicy. Dan mayonis dia cukup-cukup rasa, tak terlampau banyak, tak terlampau sikit. Not bad. Memang sul lah orang cakap. Lupa ambil tisu lah. Aduh. Habis bagian pertama. Macam ada plastik. Nak buat bawah ni ke? Ini dia. Habis yang pertama. Sampah macam biasa lah. Buang dulu. Minum dulu sikit. Sorry kalau muka aku comot sebab tisu tak ada. Lepas habis ni baru aku bersihkan. Tak apalah, nama pun mukbang kan, kita biar nampak macam mukbang tu kan, muka bersih kan. Okay, next round 2. Tu dia. Dia tak bagi can bos. Tak boleh ni, tengok dia benda banjir-banjir macam ni kan. Dengan dia punya mayonis tu first. Dia punya ni memang tak bagi can Memang orang cakap tak bagi can bos. Let's go. Bismillah. Bismillah. Aduh. Terkeluar pula orang dia. Oi guys, senyap sikit. Tengah lapar.
Maksud. Yang ni tanpa banyak berat manis dia. Banjir sangat. Ah. Gah. Hi. Ya. Apa? Okay guys, aku dah berjaya menghabiskan burger. Walaupun 2 je. Memang kenyang lah. Dengan telurnya, dengan sayurnya, dengan macam cakap manisnya, sosnya, rotinya, bawangnya memang orang cakap betul-betul kau lah. Okay, nak dibandingkan dengan burger-burger franchise yang ada terkemuka sekarang ni kan. Burger kat tepi jalan tu lagi orang cakap dia punya rasa lagi orang cakap lagi padu lah. Okay, lagi padu, lagi murah. So lebih baik kita support produk-produk. Ada kesempatan ni aku nak selitkan sikit, lebih baik kita support produk kita yang produk lokal kita lah. Okay, berbanding produk-produk yang korang faham lah. Okay guys, itu saja untuk video aku pada hari ini. Kepada korang, terima kasih banyak-banyak kerana menonton dari mula sampai habis. Mungkin video untuk permulaan, orang cakap permulaan video aku untuk orang cakap bulan ni, bulan 4, tak terlampau panjang, tak terlampau pendek. Tapi terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa tekan button subscribe untuk lebih video-video yang orang cakap menarik lah. Okay, video aku taklah menarik mana, tapi sedang dalam proses untuk memperbaiki, untuk lebih improve orang cakap. Okay guys, itu saja. Jumpa lagi di next video. Bye bye.